Selamat datang ke channel Wan Irfan di sama game The Forge. Wow, ni semua cakap game ni seperti Fist, ada adventure. So saya cubalah apa yang best game ini. Cakap orang tu Irfan, okay Irfan. bla 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 bla. Oh, dapat pickaxe. Ada 3 spin. Tengok saya dapat apa. Human tak nak. Senang lain. Dwarf. Oh, dwarf ni epic. Nice. Okay, inventory, equipment, pickaxe. Okay, nak mining kan. Okay, stop mining. Oh, di Hiza ada Hakim di sini. Hiza dah 97 macam mana? Yakin di my selalu memang kat sini ke? Oh, sini. Okay, masuk untuk mining. Oh, kena kumpul 6. Irfan, jangan Irfan. Okay, level 20 ada aku dah boleh buat apa dah ni. Main game ini. Game ni ramai orang main. Boleh kalahkan game Boeing Rod seperti AI dah apa dah. Okay, ada satu. Tapi awak kena biar ni awak push dah. Okay, sama buat dah sebelah. sudah ni. Dekat shot Oh, kena buat weapon. Oh, ni yang saya kumpul ni. Oh, ada mini game lah. Oh, kena ni panas. Dah panas. Lepas tu tuang. Macam mana aku nak? Okay, ketahan benda bar ni. Dan masuk ketuk. Oh, apa tu? Aku dah buat awal dah. Oh, ketuk lagi. Oh, kena ni. Alamak. First pedang. Okay, saya pan tu. Oh, pedang biasa. Game ni ada check ke? Okay, game ni ada check ke? Oh, boleh buat lagi. Kalau korang pernah main game ni, kasih tip lah untuk mana recommend untuk pickaxe atau pedang. Kasih tu pendapat komen. Jual. Nak jual apa ni? Mana Irfan? Oh, jual pedang. Aku mesti kat luar ni. Jual pedang ke? Oh, ni tak perlu. Jual. Dia. Okay. Kok ni sekarang. Oh, ni boleh beli. Tak payah nak buat craft. Dapat oat dengan bunuh zombie. Ada zombie dalam cave? Ada. Zombie awak kena pergi tu. Apa jadi zombie ke jadi manusia? He-hole. Damn, he-hole. Ada virus lah. Lias. First ada kat aku. Wah, oh my god. Awak dapat digena. Ada. Akinu man. Wah, Fist pernah main juga ni. He-hole ni. Kita apa yang ni? Batu ni besar. Bapak ada gambar. Aki nak bunuh zombie sekejap. Masuk farming, buat misi. Open besar ni lagi best. Nice. Dipuja ada aku. Weapon ni. Wah, ada zombie kat sini. Masih serang zombie. Sak. Oh, zombie kuat juga ni. Okay, dah bunuh zombie. Boleh buat armor. Tapi tu aku tak cuba. Kau tak cuba beli robot je. Dah beli robot pun nanti ramai selalu tak game tu. Okay, buat armor. Ini apa pula ni? Asal kecil ni. Oh, hammer lah ni.
Okay, banyak sekali. Helmet lagi ni aku buat. Apa tu? Oh, ada piket. Ke baju juga. Tak setting. Apa tu? Kod ke? Ada kod kan? Oh, dah expire lah. Free Dah spin. expired dah Irfan. Free spin dah expire. December. Oh, ada. Free spin boleh lagi. Asal aku dapat tari ni? Cik ada level ke? Jom nak cek. Awak kena dapat semua, nak dapat quest. Buat quest. Mana ada trade? Cakap kena pintu. Tak ada trade ke? Tukar. Tak ada. Apa? Mana ada trade? First time ke Irfan? Ya, first time main. Sepatutnya nak buat ni weapon bertukar lah. Aduh, kenapa aku habiskan ni? Dingin apa ni? Ni apa ni? Nak upgrade ni? Oh, upgrade. Asal nak buat benda sak? Okay, ni apa pula ni? Random maker. Okay, pedang. Attach, yes. Oh, lagi kuat kan ni. Cakap ahli sihir pula. Okay, ahli sihir buat apa? Oh, dia kasih portal. Guna portal ke ni? Guna portal guys. Guna portal ke? Ya, guna portal. Tapi awak level 10. Kau kena dapat level 10. Sensei Moro kat mana? Sensei Moro. Kat Kingdom. Awak kena buka pintu portal. Forgotten Kingdom. Sensei pakai ada juga ni. Oh, face ada juga. Sensei Moro. Kat mana Sensei Moro? Kat depan Forgate ni. Kat depan Captain. Oh, tu je. Captain Roman. Mana Captain Roman? Atas cave. Atas cave? Ya. Oh, okay. Wow. Mana Captain Roman? Tak ada pun. Kat camp Kat cave. Ikut saya. Dah jumpa lah kat camp lah. Apalah. Disconnect lagi ni. Tak guna disconnect ni. Aduh. Nampak ni. Boleh ni. Okay, Captain. Malik. Malik. Saya rasa saya nak buat pedang baru lah ni. Sebab musuh dah kuat ni. Tak boleh. Level 5 apa pula ni? Apa level 5 pula ni? Oh, nak buat armor. Tak weapon. Faham weapon? Nak buat weapon baru. Ha. Siapa kena buang lah. Ayam punya pedang. Ayam ada berapa? Kau buat jual ke? Taklah. Cakap jual ada terlebih. Aduh lah. Panjang. Agak nice. Pedang pirate. Best tak ni? Pedang pirate. Pedang pirate. Aki pun ada. Dapat apa ni? Tukar badan. Helmet. Helmet ni boleh lah. Tapi saya nak ni badan pada tu. Armor. Armor. Badan armor. Dia boleh elak. Aduh. Dia pandai elak skeleton. Siapa pukul diri ni? Dia pukul diri lah. Aki bunuh. Kau halimunan ke? Wah, kenapa Hammer pakai macam ni? Aku.
Asal kau halimunan ni? Kau pakai pose halimunan ke? Kenapa? Aku boleh nampak lah. Kau tak ada. Kau halimunan. Dia pandai elak ni. Aduh sakit. First time mati. Aki mati juga. Let's go. Ya, Aki pun dah pakai biasa je tengok. Oh, Tiger juga. Ni pada Tiger. Tapi dia tak ada damage. Damage dia sikit je. Sebab Aki terrible buat main buat budan. Oh, aduh, Dali kuat. Aku nak pergi misi lah Firas. Aduh Firas ni. Bercepat nyawa kau sikit. Mining kuat ke tak? Oh, tak kuat lah. Yang nyawa sikit siapa? Hakim ke? Ya, ada kembar Hakim ke ni? Wah, kenapa? Asal ada dua? Okay, sini Kim. Ifan like ke? Tak. Tu depan mata ni. Nampak tak? Sini. Kenapa? Tak ada. Ada, aku pun tak ada. Kat sini. Okey. Ifan okey ke? Ifan boleh buka ke? Hakim kat sini ada dua. Apakah? Okey ke Ifan? Ada dua Hakim ni. Masa satu betul dengan satu ni. Mana? Dasar? Di mana? Aku ada di dekat sini lah. Dah lepas tu apa ni? Ifan. Tanya dia lagi. Ya? Tanya. Look. Oh, semua. Okey. Semoga. Semua itu Ilyas. Semoga tu. Aku nampak. What? Aduh, saya rasa saya nak end je lah sebab tak apa pokok sangat tadi. Itu sajalah game The Forge. Kalau korang rasa saya nak main game lagi tu, kasih komen dan jangan lupa like dan subscribe dan kita jumpa di video akan datang.